Bila kita cerita pasal warna pink, mesti orang fikir colour yang lembut, colour untuk perempuan lah, Blackpink lah. Tapi pink kali ni lain sikit, dia keras sikit, tahan lasak dan boleh angkat ramai orang. Wow, dia punya kuat. Inilah dia heavy duty shock absorber daripada KSW. Pelik kan bila tengok colour dia, warna pink dah macam geng-geng Thailand dah suka colour-colour terang ni. Korang jangan tertipu dengan colour dia ni, sebab shock absorber KSW ni menyimpan 1001 kekuatan untuk bagi pemanduan kereta korang sentiasa steady. Dan nama pun shock absorber heavy duty, shock absorber ni menjanjikan korang ketahanan yang berpanjangan berbanding absorber biasa. Dia juga boleh menampung beban kereta yang lagi berat, so memang okey sangatlah untuk geng-geng e-hailing pakai. Mana taknya kadang-kadang satu trip ambil orang dari KLIA tu pun dah penuh kereta, ulang alik pula KLIA KL, tak tahan pakai absorber biasa mat. Korang jangan risau, absorber KSW ni masih mengikut spek absorber OEM, so dari segi tinggi tu tak berubah apa-apa, tak ada sagat punya. Shock absorber ni jenis gas hidrolik untuk bagi korang keselesaan time memandu, dan shock absorber ni juga available untuk pelbagai jenis kereta. Untuk kereta kancil pun ada. Korang tengok kecil comel je dia punya absorber ni. So guys, ingat ni, colour pink tak semestinya lembut dan colour merah tak semestinya garang. Korang boleh dapatkan absorber ni dekat mana-mana bengkel kereta berdekatan korang.